Sebelum lahirnya Melaka, sebelum munculnya Sriwijaya, tanah ini sudah ada tamadun berusia 2,500 tahun. Ini Kedah Tua, dibina oleh tangan nenek moyang kita yang ilmunya hilang dalam kabus sejarah. Di tanah yang kelihatan sunyi ini, tersembunyi sebuah kisah yang menunggu ribuan tahun untuk dibongkar. Sebuah tamadun yang berdiri jauh sebelum Melaka, jauh sebelum Sriwijaya, malah lebih tua daripada Angkor dan Borobudur. Ramai sangka sejarah Melayu bermula sekitar abad ke-15, tapi di Sungai Batu, para arkeologi menemui sesuatu yang mengubah segalanya. Di sinilah berdirinya pusat peleburan besi tertua Asia Tenggara. Usianya sekitar 2,500 tahun. Lebih tua daripada Angkor, lebih lama daripada Borobudur. Besi dari Kedah Tua dihantar sejauh India, China dan Timur Tengah. Kapal-kapal purba Melayu berlabuh di sini membawa emas, rempah, kain dan ilmu. 90 lebih tapak arkeologi ditemui, termasuk kuil purba, pelabuhan, jeti dan struktur kerajaan. Semuanya menunjukkan tamadun ini bukan kecil, ia sebuah kerajaan. Inilah bukti orang Melayu sudah maju ribuan tahun sebelum sejarah ditulis. Inilah asal-usul sebenar dunia Melayu, inilah warisan Kedah Tua.